Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa kabar kita orang semua, para penonton sekalian yang dirahmati Allah? Pada hari itu kami nak berkongsikan dua peristiwa penting ataupun dua peristiwa agung yang berlaku di dalam bulan puasa. Bulan puasa kata orang kita, yakni di dalam bulan Ramadan Mubarak. Yang pertama adalah peristiwa nuzulul Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, maksudnya di dalam bulan Ramadannya adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, menceritakan adanya permulaan dan pembahagi kepada yang hak dan yang batil. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa nuzulul Al-Quran adalah memperbanyakkan amal ibadah kita, menghidupkan amalan-amalan pembacaan Al-Quran di bulan puasa. Daripada kita berkelakar benda-benda yang berfaedah, lebih baik kita membaca Al-Quran ataupun berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kedua adalah peristiwa yang bagi kami pun adalah sangat-sangat menakjubkan, kerana peristiwa Perang Badar, peristiwa yang pertama dalam sejarah Islam, adalah tentera muslimin seramai 313 orang namun mendapat kemenangan menentang tentera musyrikin kafir Mekah 3 kali ganda, sebanyak 1000 orang. Di situ antara pengajaran dan ibrah yang kita dapat ambil adalah walaupun di dalam bulan Ramadan tidak semestinya kita bermalas-malasan, kerana Rasulullah dan pasukan muslimin ketika mana perang Badar tersebut, mereka di dalam keadaan berpuasa, kekurangan kelengkapan senjata dan sebagainya. Dan saya ingin memetik satu hadis Nabi SAW berkenaan tentang Al-Quran. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sesungguhnya yang baik di antara kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. So, dalam bulan puasa tu jangan lepaskan peluang, kerana amat rugi bagi sesiapa yang mensia-siakan peluang tu, dan sangat beruntung kepada siapa-siapa yang merebut ganjaran yang Allah janjikan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah jika dipanjangkan usia kita akan berjumpa lagi di lain masa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renung-renungkan, selamat beramal.